Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Kelantan 2024, kertas 2 soalan 14. So tajuk dia adalah nombor indeks. Okay. So dia jawapan menunjukkan suatu statistik kemenangan jalan raya lah. 2001, 2002. Mengikut jenis kenderaan. So motor, kereta, bas dan lori. So diberitahu kami indeks jumlah kes kemenangan bagi motosikal lah. 2022 asas 2001 adalah 125. Dia minta kami cari nilai P. Okay. So sini kami guna formula lah. So P per 5820 darab 100 sama dengan 125. So P sama dengan 7275. B tu indeks bagi bas lah pada 2022 asal 2001 140. So jumlah pada 2022 adalah 200 lebih daripada 2021. Dia minta kami cari Q dan A. Okay. So bermaksud A sama dengan Q plus 200. Okay. So bermaksud sini kami guna nombor indeks jugalah. Q plus 200 per Q darab 100 sama dengan 140. So bermaksud 140 Q sama dengan 100 Q tambah 20,000. Okay. So bermaksud 40Q equal to 20,000. So bermaksud Q equal to 500. So bermaksud A sama dengan 500 plus 200 equal to 700. Okay, C tu. Dia suruh kami cari purata indeks kemalangan bagi keempat jenis kenderaan. So bermaksud sini kami nak cari nombor indeks perubahan lah pada 2023 asal 2021 lah. So sekiranya jumlah kes bagi setiap jenis kenderaan dijangka meningkat sebanyak 10% dari 2021 ke 2023. So dari sini kami mau cari nombor indeks bagi setiap jenis kenderaan dahulu Okay. So sini bagi motosikal pada 2023 asas 2021. So sama dengan, so ini kami guna yang ni lah, 125 darab 110 sama ni. Okay, 13 sini. So sampai yang kereta pula. So yang kereta punya 202 ni K 073 asal 2021 sama dengan okay. So 4515 per 3500 darab dengan 110 per 100. Okay. So konsep yang sini kami guna adalah betul rantai lah. So sini mau extra darab lagi 100. So sini kamu akan dapat 129. Okay. So untuk yang bas pula, bas kamu sudah ada ini kan. Okay. So 2023 asas 7021 sama dengan 1 to 40 darab yang ini. So sini kamu akan dapat 154. Okay. Untuk yang lori pula 2023 asas 2021 sama juga 328 per 377 darab 110 per 100 darab 100. So sini kamu akan dapat 95.7. Okay. So sekarang barulah indeks perubahan 2023 asas 2021. So sama dengan okay, pemberat dia tak bersih kan. So bermaksud setiap pemberat adalah 1. So ni darab 1 plus ni darab 1 plus ni darab 1 plus ini darab 1. So bagi 1 plus 1 plus 1 plus 1. So last kamu dapat 132.275.